Bab 6. Perakaunan untuk kelab dan persatuan. 6.1 Kelab dan persatuan. Pengertian kelab dan persatuan menurut Akta Pertubuhan 1966. 1. Menurut Akta Pertubuhan 1966, kelab dan persatuan didefinisikan sebagai organisasi bukan perniagaan yang tidak bermotifkan untung. 2. Kelab dan persatuan didaftarkan dengan pendaftar pertubuhan dengan keahlian sekurang-kurangnya 7 orang dan tertakluk kepada Akta Pertubuhan 1966. 3. Tujuan penubuhan kelab dan persatuan adalah untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli. 4. Menurut Akta Pertubuhan 1966, perkara-perkara yang berikut perlu dipatuhi oleh kelab dan persatuan. A. Menyimpan rekod yang terperinci tentang semua aspek kewangan. B. Melaporkan penyata kewangan kepada semua ahli dalam mesyuarat agung tahunan. C. Memilih ahli jawatankuasa untuk melaksanakan segala aktiviti kelab dan persatuan. D. Menghantar laporan kewangan dan senarai ahli jawatankuasa kepada pendaftar pertubuhan. 5. Antara contoh kelab dan persatuan ialah: A. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. B. Persatuan Taekwondo SK Desa Aman. C. Persatuan Jurutera Malaysia. D. Kelab Golf di Raja Selangor. Tata cara dan matlamat penubuhan kelab dan persatuan. 1. Tata cara penubuhan kelab dan persatuan dapat dijelaskan melalui rajah di bawah ini. Mengadakan mesyuarat penubuhan. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang. Nama orang yang hadir dicatatkan dalam minit mesyuarat. Membuat ketetapan mesyuarat. Bersetuju menubuhkan pertubuhan. Meneruskan nama pertubuhan yang akan didaftarkan. Menetapkan alamat yang didaftarkan. Melantik ahli jawatankuasa penaja pertubuhan untuk mengurus pendaftaran. Meneruskan undang-undang pertubuhan yang hendak didaftarkan. Membuat minit mesyuarat. Mencatatkan minit mesyuarat dan ketetapan yang telah dibuat dalam mesyuarat. Membuat pendaftaran pertubuhan di Jabatan Pendaftaran Negeri. Bayaran bernilai RM30. Diluruskan dan menjadi pertubuhan yang sah. 2. Matlamat kelab dan persatuan ditubuhkan adalah untuk menjamin kepentingan dan kebajikan golongan yang diwakili dan tidak bermotifkan keuntungan. 3. Perbezaan tata cara dan matlamat penubuhan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan yang berorientasikan keuntungan adalah seperti yang berikut. Penubuhan. Bagi kelab dan persatuan, mereka perlu bermesyuarat dan dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang ahli, manakala bagi penubuhan entiti perniagaan yang berorientasikan keuntungan tidak perlu bermesyuarat untuk menubuhkannya. Pendaftaran. Bagi kelab dan persatuan, perlu berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, manakala bagi penubuhan entiti perniagaan yang berorientasikan keuntungan perlu berdaftar dengan Pendaftaran Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Matlamat. Bagi kelab dan persatuan, matlamatnya ialah menjamin kepentingan dan kebajikan golongan yang diwakili, manakala bagi penubuhan entiti perniagaan yang berorientasikan keuntungan, matlamatnya ialah untuk memperoleh keuntungan maksimum. Sumber hasil dan jenis belanja. 1. Kelab dan persatuan memperoleh hasil melalui kutipan yuran daripada ahli serta derma daripada orang awam. Hal ini berbeza dengan organisasi perniagaan kerana sumber hasil diperoleh daripada aktiviti jual beli barang niaga. 2. Namun demikian, bagi kelab dan persatuan yang memiliki kemudahan rekreasi seperti kolam renang, gelanggang tenis, dan dewan, maka kelab dan persatuan berkenaan boleh menyewakan kemudahan tersebut kepada orang awam untuk memperoleh hasil. 3. Seterusnya, hasil yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai segala perbelanjaan kelab dan persatuan. 4. Sumber hasil bagi kelab dan persatuan terdiri daripada: A. Pendapatan hasil. B. Pendapatan modal. 5. Jenis belanja bagi kelab dan persatuan pula terdiri daripada: A. Belanja hasil. B. Belanja modal. Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti yang berorientasi keuntungan. 1. Kelab dan persatuan adalah sebuah organisasi bukan perniagaan. 2. Namun begitu, rekod kewangan perlu disimpan juga sebagaimana entiti perniagaan yang lain. 3. Pada setiap akhir tempoh perakaunan,
Bendahari Kehormat perlu membentangkan penyata kewangan dalam mesyuarat agung tahunan. Penyata kewangan kelab dan persatuan terdiri daripada akaun penerimaan dan pembayaran akaun, pendapatan dan perbelanjaan, serta penyata kedudukan kewangan. 5. Perbezaan antara perakaunan kelab dan persatuan dengan perakaunan bagi entiti perniagaan dapat dijelaskan melalui jadual di muka surat 366. Aktiviti mencari keuntungan bagi kelab dan persatuan. 1. Matlamat kelab dan persatuan ditubuhkan adalah untuk menjamin kepentingan dan kebajikan golongan yang diwakili dan tidak bermotifkan keuntungan. 2. Namun demikian, kadang-kadang terdapat kelab dan persatuan yang terlibat dengan aktiviti perniagaan seperti kantin, kedai, dan restoran. 3. Situasi ini bukan bermakna motif utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. 4. Aktiviti perniagaan tersebut hanya bertujuan mencari dana kelab untuk menampung belanja operasi dan pengurusan kelab di samping menyediakan kemudahan kepada ahli. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan motif utama penubuhannya. 5. Sebagai contoh, Kelab Renang Johor Bahru menganjurkan pertandingan renang, menjalankan klinik renang serta menyewakan kolam renang kepada orang awam bagi tujuan menambah danar yang seterusnya dapat digunakan untuk manfaat dan menjaga kebajikan ahlinya. 6. Tegasnya, aktiviti perniagaan kelab dan persatuan bukan bermatlamat untuk mencari keuntungan semata-mata,